Hei. Wah, penonton dah keluar. Ni tu. Kanan depan. Ada nampak kau. Break jaga. Tak boleh tadi dek. Adik, jangan kasut ni. Aduh, ai. Ya. Tolong pun badan tak betul lah ni. Tapi faktor usia tak boleh lah. Nampak? Tolong buat. Rendah lagi motor ni tak kau. Dikira fungsi lagi. Masuk dalam kawasan rumput. Ni betul macam tu. Rendah lagi, rendah lagi. Lagi rendah lagi. Rendah lagi badan. Badan tinggi. Badan rendah lagi. Rendah lagi, rendah lagi badan. Lebih lagi, rendah lagi badan. Pastikan rendah lagi. Pastikan tak cukup ulang. Habis dah kat ibu, habis lah. Tak boleh ni, goyang ni. Goyang lagi, rendah lagi basikal tu. Rendah lagi basikal tu. Biar dia slow tak apa. Okay, dah tahu. Rendah lagi basikal tu. Alright, untuk rider-rider sila make sure yang basikal. Kejar baik. Kejar lagi. Wow, baik. Abang depan abang. Abang sekali ini abang menang. Kau dari pagi tadi ke? Aduh. Ini sampai malam ah Yang malam ah. Alamak. Nak tengok macam mana efek malam dia tu. Dan Dia punya hati dia baik. Nak tercabuk jauh. Okey, Kristian. Kaki sakit tengok. Pagi tadi? Ni ada 2 jam, 2 hari tak tengok ni. Ni adik. Adik, abang. Terbaik. Jadi. In the race series, Sister Window from Arakabon. While Hassan was very ala. The champion will be sent to California for the mom race.
Rider ready. 3, 2, 1. Abang, mana-mana. Nak pakai kat kaki boleh. Kayu. Oh, nampak speed dia memang. Belah mana dah ada ni, memilih sangat. Ni dia punya ni, adapter bang, adapter. Tapi lampu ni kalau kena Dalam gambar kan. depend rider lah. Kalau rider kalau tambah lagi satu dah boleh lagi. Tak lain. Ada rumah rider makan dia dari pro. Macam je. Sejuk je kita orang sebagai perempuan. Orang sejuk. Orang lagi satu. Tak, boleh ke? Hanik ke? Nasi sama je. Sama-sama. Okey ni. Ramai makan buah. Nasi mana nasi goreng ayam special? Nasi mana nasi goreng ah? Nasi memang tahu nasi punya taste. Basically anda akan kalah dalam pertandingan malam ini. Saya takat diri saya masih lagi open track untuk anda semua supaya anda dapat biasakan diri race di waktu yang Empat, Amsyar dengan Amin. Baik. Nombor 34. Dari 34 lah. Amsyar dengan Amin. First place dengan second place Aman dengan Adik. Jalan 34 dulu. Kan apa? Aman sudah melalui Edwin Gombak from di Sindanggang. Mansura. Second Edwin. Untuk grup ibu-ibu bersatu. Kak Suna cuba membuat pecutan terakhir. Adakah Kak Suna akan mendahului? Masih lagi Dehan di depan. Tahniah kepada Dehan. Oh, BMX Kuantan. Final dah. 3, 2, 1. Baru saja melepaskan Naim sedang mendahului. Tutup! Aha! Depan ni. Welcome to the club tu. Dia boleh tinggal freestyle dah, Liga Race lah. Wah. Kita main freestyle lah. Kita main freestyle lah. Tuan. Dah masuk, aku tak masuk race ha. Boleh. Berakhir dengan ini, berakhir dengan kategori 3 ekor tadi habislah semua kategori race untuk hari ini. Satu je. Terima kasih. Ada boleh. Boleh lah. Ada. kasih.
Itu ayam situ. Oh. Apalah ni? Makan mi. Dia cakap besok ada bancing lain masuk lah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat abang-abang, adik-adik, kakak saya yang hadir untuk Expo Heroism 2.0. Walaupun saya penat, tapi saya tahu anda semua memang superb gila-gila batut. Semoga Allah saja dapat membalas jasa kalian semua. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat 3.0. Kalau ada rezeki, tunggu untuk tahun 2026. Shalom. Cek. Ini satu punya kelas main-mainan kat sini depan saya ni. Menang belum lagi, belum tanya aja. Terima kasih. Kami Saka Kaki Parai. Ayo, kontraktor depan rumah. Dapat ni. Ya. Hah? Haji Ken. Panggilan untuk saudara Haji Ken. Air kopi dah siap. Takkan beli satu je. Ramai nak tengok ni. Ini apa? Oh, ramai. Alah, kopi satu je Jiken. Baik, datang abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Okay, race yang kedua untuk tahun ni. So, alhamdulillah kita berjaya buat 2 race di Expo untuk dalam tahun ni. So, harap tahun depan kita akan buat setiap minggu. Setiap hari lah, setiap hari. Setiap petang. Harap kita dapat buat setiap petang. Bye. Sebagai kita punya training center ataupun kita punya taman rekreasi. Utama sekali ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang datang dari jauh, dari Penang, dari Kuantan. Itulah saya tahu. Singapura paling jauh Singapura kerana memberikan sokongan terhadap penganjuran race Big Bike dan juga UPN Holding Wheelstorm 2.0. Tepukan gemuruh untuk kita semua. So saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya harap aktiviti kali ini memberikan banyak memori manis kepada semua. Okay. Yang jatuh mungkin tak manis lah, tapi yang menang memang manis sekali lah. Okay. Manis sekali. So terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur, rakan-rakan saya daripada Big Bike Cruiser, Big Bike Fidelia, okay, UPM Holding, penaja-penaja utama kami dan juga rakan-rakan yang berkolaborasi kali ini. So saya pun tak ada apa lagi nak cakap. So pada pemenang saya ucapkan tahniah. Kepada yang tewas ada lagi. So kalau kamu kalau anda semua menyokong kami, insyaAllah kami akan buat lagi meriah lah, lagi besar. So tadi Pres cakap mungkin kalau kita ada banding lagi besar, kita bakar daripada pagi ayam sampai malam. Okay, itu kita punya iltizam lah. Kambing yuran Malaysia. Okey. So itu saja dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga anda semua berpuas hati dan menyokong kami. Sekian, terima kasih. Aplaus. Jaya. Ya saya. Daripada Dark Racing Team. Dia jatuh kepada adik Afif daripada BMX Anak Kebun. Dan di tempat yang pertama
jatuh kepada rider adik Khalis, juga dari BMX Anak Kebun. Okay, gambar ramai. Alright, terima kasih Cik Dim. Alright, seterusnya kita di tempat yang keempat jatuh kepada adik Amin daripada, kalau tak silap saya, Mentakap Racing Team. Ada masa kejap lagi, banyak masa lagi kita. Alright, seterusnya untuk Kapal sikit. Situ Alright, di tempat yang kedua, riders down, jatuh kepada adik Anik daripada Jeli Jersey Lab. Alright, di tempat pertama, tak payah sebut lah, tak penting. Alright, selanjutnya untuk kategori dah tahu. Tak anak, bapa ambil lucky draw nak menang. Bapa ambil lucky draw nak menang. Kejap lagi bapa ada mesti naik punya. Dijemput adik Aman dari si Jangkang BMX. Dia juga juara kan? Tapi bapa dia biasa macam tak support dia anak dia. Pergilah ambil gambar kan. Lebih asyik nak tunggu gambar free daripada orang ni. Apalah salah ambil gambar anak. Happy lah anak tu sikit. Aku kalau ada anak aku tak buat lah. Zam kecil ujung-ujung ke sama dia. Okey. Kita lagi. Kalau rumah tanya bagaimana? Abang race hari ni. Alright, di tempat yang keempat jatuh kepada rider Nazrin. Tu dia. Pening mai ni. Sanggos anak hantu. Alright, di tempat yang ketiga untuk kategori Men's Open jatuh kepada Naik atas tu. Safwan daripada BMX si Jangkang. Ini yang call aku tu nak pakai kabel tu. Wajat, ni yang call minta kabel tu. Menang juga, menang kabel lah ni. Menang kabel. Naik. Di tempat yang kedua. Ini kita kena tepuk sama-sama. Di tempat yang kedua jatuh kepada Boulder Boy Faiz. Nombor 2 kau dapat nombor 3. Tak apalah di, bagi je lah. Pasrah. Bagi je lah, okey je. Tak tahu bini kau akal kau. Siaplah bini kau akan nyai. Alright, di tempat pertama Mr. Terminator Ajwan. Nampak lengan dia. Sama lah. Sama. Right, nanti lengan dah habis pakai pulang Mak ya kan, nanti rumah aku tanya nanti. Okay, 1, 2, 3 freestyle. Alright. Mantap. Terima kasih Haji Zainal. Terima kasih. Salam dulu. Salam. Apa nak buat lagi tak apa. Nak minta crow. Di tempat keempat Gambar. Alright. jatuh kepada Sini ujung tu. Brother Zul Fadli. Alamak. Assalamualaikum bang. Subhanallah. Bukan. Saya dulu macam tu bang. Saya dia ada Iton. Gambar. Lagi tu. Tak saya tanya lo Iton. Saya kalau duduk diam-diam tu biasa tu. Alright, seterusnya di tempat yang ketiga jatuh kepada Brothers Bakhran.
Ipoh mana ni? Tuan-tuan nak tak nak sombong mah. Oh lupa, sepatutnya malam ni kita ada freestyle daripada Hasan Ipoh. Nampak macam ni ambil gambar kawan. Ni anak menang tak ambil gambar. Ya elah. Harap nak gambar free. Tiap-tiap kali event macam tu. Ya. Di tempat yang kedua. Ni memang betul. Daripada Muntakab Racing Team. Samsul Karim. Cik Den, Abang Ipul jangan duduk sebelah dia. Cik Pak, Abang Ipul pandai duduk dalam gelap. Pun aku tak nampak dia mana. Alright, di tempat yang pertama jatuh kepada Mr. Conman Ayub from BMX Sejangkang. Tengok sini. Pun tak pakai toilet putih, boleh? Okay, so freestyle. Alright, boy okey tu. Terima kasih Encik Fairuz, wakil daripada you don't understand, you just read the subtitle on the ground. If you don't see, you go to underground. Sekejap lagi. Mantap brother Sam. Alright. Right, di tempat kedua Ujung tu, bawah. jatuh kepada brother Jetley dari TSK Dubai. Mana brother Jetley? Dia kaut semua, tunggu. Lepas dia kan. Orang lain punya nombor pun dia ambil lagi. Pernah tak ada kena mengena dengan dia ambil tak? Stop. Jodoh kadang-kadang Jetley. Alright. Oh, 3 orang je. Duk. Sejarah telah tercipta pada tanggal 6 hari bulan 12 2025. Rider baru dilahirkan dan menjuarai kategori Men's All Timer buat pertama kalinya. Beri tepukan yang gemuruh untuk saudara Along Eto. Bang, hey. Bang. Subhanallah. Okeylah. Baiklah. Silakan. Aku satu perguruan kau dengan dia, come on lah. Kalau kau tengok kat jari aku ni ada tasbih digital. Yap. Ni satu Along Eto ni. Tu. Yelah awak tu kari. Aku hantar Azam kecil je lah. Freestyle. Alright. Power dia brother. Tengah tu, injet. Lemah ayo. Orang dah bagi hadiah kamu sampai nak ambil gambar ayo. Alright. Di tempat yang ketiga ni suami dia, bini dia race, suami dia buat tak apik je bagilah kau. Kan? Kau percaya ambil gambar pun tak kan? Jatuh kepada Akak Winda. Alright, untuk di tempat yang kedua. Ini lagi tak ada perasaan. Ini lagi tak ada perasaan. Jatuh pun dah. Betul? Betul? Bangun. Jatuh kepada Buana Noli Kasuna. Nampak? Dia bukan bangun pun ambil gambar. Kita tengok. Naik atas. Tempat yang pertama. Jatuh kepada TH BMX Kuantan. Rumah aku khusus dekat Thailand. Nasib baik. Okey, tengok sini. Okey, ready, 1, 2, 3. Freestyle.
Freestyle. Alright. Alright, tanya kepada pemenang. Kalau start daripada bahagian dia, dia akan berlaut terus beri kalau kira. Di tempat yang kedua, jatuh kepada Aman. Okey, naik atas tu. Alright, di tempat yang pertama, sama-sama lah kita nyanyi sebab orang dia je. Tu sebab saya tak masuk je. Jikijat Ajwan. Sorry lambat bang. Aduh. Hei lah, badan sama ketak. Aduh. Ya, hei, aku risau betul kalau pakai seluar putih ni. Seluar putih, tawar putih, badan sadar aku risau. Dapat. Balik. Ajwan, balik terus Kuantan jangan singgah KL. Mana yang masuk? Ni atas. Okey, ngap. Takut siang betul ke? Tengok sini. Satu lagi freestyle. Okay. Tak cukup saya. Alright. Yo, mantap. Man. Okey. Terus tu. Di tempat yang ketiga, Tempat keempat. satu-satunya lelaki selalu mengekalkan kewangian yang sama jatuh kepada Abang EJ. Akan datang. Yeah, Daddy wins tonight, Daddy. Come on, Daddy. We got a big party, Daddy. Alright, seterusnya di tempat yang kedua, jatuh kepada Mr. Cornman Ayub. Cari tadi macam mana mik je. Nampak Ayub. Dulu elok budak ni, dah rosak dah sekarang lah. Dulu nak cakap dengan orang pun malu. Nama saya Ayub, orang panggil Muhammad. Sekarang tengok apa jadi. Punca berkawan dengan Ijat Sejanggang. Sesya. Wah. Di tempat yang pertama, jatuh kepada dah sampai tempat kedua je. Tempat pertama tak jadi. Jatuh kepada Boy datang. AK Encik Fairuz. Selamat pagi Encik Fairuz. Nama macam presiden megah holding Fairuz. Biasa budak panggil dia Boy datang ya. Okay, freestyle. Alright. Okay. Kasih. Tadi brother. The one and only freestyler from Ipoh, Hassan Ipoh. Mana? Lasan. Oh, ya. Okey lah, baju terang sikit bang, tak faham. J. Ambil video nak post story ya tu. Tengok sini. Alright, di tempat yang berapa dah? 2. Jatuh kepada rider basikal nombor 5 Mongoose Hairul Anwar. Dah start dah. Dah start dah. Kacam mana kacam? Kacam kalau bagi hadiah ada mesti lari meh. Di tempat pertama, jatuh kepada nombor tag 8 Moreh Hishibashi. Jatuh kepada Jolly Azli. Oi, aduh. Kabik dah. Hishibashi menang. Naik podium pula. Tu naik. Sijil tunjuk Sijil. Freestyle. Alright, terima kasih. Okay. Oh, terima kasih kamu. Oh, terima kasih. Tak, itu trademark. Alright, di tempat yang keempat. Oh, belum. Tadi dia belum kalung. Kalung. Alright, di tempat yang keempat, jatuh kepada. Ya bang, ya. Pergi je lah bang. Pergi je. Armaya.
Selfie lah, selfie. Alright, bagi tepuk tangan untuk Raya. Ini yang kita punya official photographer untuk hari ni. Okey, tengok sini. Gambar lagi 2 minggu. Okey. Tunggu dia free. Dia cakap dengan saya tadi ada 35,000 keping di nak snap. Nantilah. Okey. Sia-sia di tempat ketiga. Dengan nombor tag 10, model Super Aero jatuh kepada Jolly Azli. Dia kat situ lagi. Dia kat situ lagi. Sabar. Sabar. Nombor dia dah ada tu. Dah relax tu. Jangan kau bosan tengok dia ke depan lagi. Di tempat kedua, nombor tag 19, Brand Akifu jatuh kepada Zamkocho. Aku nyangka. Bang, ada tali. Ya, saya tolong abang tu. Abang boleh lalu. Ada lagi, lalu je bang bawah ni. Lalu je. Azam. Azam. Apa dia dekat? Aduh. Azam, mana ke? Azam. Oh, ada depan. Habis dia cakap. Alah, mau kena paksa tau. Betul. Naik podium bang. Lagi bang, lagi naik lagi. Lagi naik lagi podium. Lagi tak apa, nak ambil tempat champion pun tahu. Yang lain turun. Di tempat pertama, jatuh kepada basikal nombor tag 14, Brand Mongoose, Abang Hairul Anwar. Dia lagi mbak. Mbak ada dekat dah. Lepas dia. Lepas dia aja. Dia seorang yang ada basikal. Tadi. Gerak. Baik. Gerak. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Satu lagi last. Alright. Okey. Alright, terima kasih. Diucapkan kepada Tania. Nombor tag 2, basikal Toko. Alung Eton. Bagi lawan sikit. Bagi lawan jap Eton. Malam ni menang besar dia. Menang besar. Tolong. Jangan silakan bos. Terima kasih baik om. Tengah sikit. Tengah bang, tengah. Masya-Allah. Menanglah. Anda menanglah. Nampak. Pakai kabel. Dan di tempat pertama jatuh kepada Dewana Nalia Bob Haro ini Malaysia, jatuh kepada Bob Haro. Orang dia juga. Kawan Bob. Sekarang Bob kecil ah. Orang dia juga, sama-sama pergi kondangan ni besok. Orang dia. Dah. Okey, gambar. Okey, naik atas. Nombor 3. Okey, naik atas bang. Okey. Rapat. Sana sikit. Right, untuk penyampaian hadiah. Oh, lama tak habis. Sorry. Okey, freestyle. Alright. Alright, ini adalah penyampaian hadiah yang terakhir untuk ketiga. Abang. Adik naik atas adik. Naik atas. Abang gapat atas tu bang. Okey. Tengok sini kamera. Alright. Okay, freestyle. Ngam. Alright, terima kasih. Matanya adik, tanya. Terima kasih sikit. Alright, habis. Dah, balik. Jom. Ada, ya ada. Alright, selanjutnya nomor 65 dapat kerusi Y. 951.
2.0. Yeah, yeah.